Dah siap dah ayak asam Mak Tok. Mak Tok nak tuang masuk dalam ikan ni lah, atas ikan ni. Nak curah-curah masuk atas ikan ni. Macam tu. Lepas tu kita letak sikit bunga kantan. Biar dah nampak warna-warna pink. Pink gitu. Okey, dah siap. Hai hampa, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Mak Tok TV. Mak Tok nak masak ikan lengat. Ni 6 ekor ikan lengat, ikan termenuk, ikan kembung. Lepas tu ni ayak asam, untuk buat ayak asam. Ayak asam dia. Ni tomato. Bawang besar sikit, limau kasturi, cabai Melaka. Belacan sikit dah dibakar belacan ni. Garam, gula sikit. Ini bunga kantan ni untuk hiasan dia lah, untuk bagi wangi, pewangi dia lah, untuk wangi cantik. Lepas ni ulam-ulam dia. Ulam-ulam dia ni, calon dia dengan buah terung ni kita kena rebus dulu. Celok lah. Lepas tu selom dengan timun ni buat mentah je, ulam mentah. Ni lah nak buat ayak asam. Sahabat, kita kutip ulam dulu. Ulam pucuk ubi kita nak makan dengan ikan ayak asam. Mana sahabat? Pucuk ubi banyak. Pucuk ubi ni kita ambil yang muda-muda lah sahabat. Yang sebelah atas sajalah. Muda-muda aja. Pucuk ubi ni. Pucuk ubi banyak ni. Segar-segar. Pucuk ubinya. Sikit lagi lah sahabat. Sikit lagi. Dah cukup lah. Dah cukup lah. Atuk nak celok ulam-ulam. Mula kita celurkan pucuk ubi dulu. Yang ni tak. Ulamnya dah masak, pucuk ubinya. Kita kena angkat dah ni pucuk ubinya. Celur ulam-ulamnya. Terung. Lepas tu bendir. Lepas tu kita tutup sat bagi dia masak. Alhamdulillah. Dah masak dah bendir. Bendir ni tak boleh lama-lama sangat. Kalau ni dah okey lah. Okey, sekarang masa untuk masak ikan lengat. Mula-mula buah sang keping dulu sekeping. Lepas tu masukkan ikan. Satu demi satu. Ikannya disusun elok-elok macam tu. Nanti senang kita nak ambil. Nak angkat nanti. Kita biar macam tu. Lepas tu sedikit garam. Masukkan garam sedikit. Lepas tu kita tutup dulu. Kita bagi dia mendidih. Alhamdulillah, syukur dah masak. Mak Tok nak angkat. Angkat satu-satu. Air ni, sahabat-sahabat jangan buang tau. Air ni kita buat air asam dia nanti. Nanti kita jadikan air asam pakai air ni lah. Tak payah lagi kita nak letak air lain. Air ni sedap, air ikan ni. Sahabat, ni Mak Tok nak buat ayak asam. Ini cili yang Mak Tok dah tumbuk tadi. Mak Tok tumbuk-tumbuk pecah-pecah je. Terus belacan. Dan yang dah dibakar. Bawang, tomato sikit. Kemudian kita letakkan sedikit garam. Tangan Mak Tok dah basuh bersih-bersih tu. Ni gula sikit. Mak Tok dah basuh bersih-bersih. Kemudian ni air asam. Air asam Jawa. Terletakkan sedikit air asam Jawa. Kemudian ini air yang kita rebus ikan tadi. Kita masukkan, nak jadikan air asam. Kita masukkan air ni lah. Okey sahabat. Kemudian sedikit limau kasturi. Ambil airnya.
Kemudian kita ramas lah. Pandai juga. Kita ramas ya sahabat ya. Sebab tangan Mak Tok dah basuh bersih-bersih dulu. Dah siap dah ya asam Mak Tok. Mak Tok nak tuang masuk dalam ikan ni lah, atas ikan ni. Nak curah-curah masuk atas ikan ni. Macam tu. Lepas tu kita letak sikit bunga kantan. Biar dah nampak warna-warna pink. Pink gitu. Okey, dah siap. Alhamdulillah sahabat, dah siap juga Mak Tok punya ayam asam ikan dengan ulam-ulam. Mak Tok nak makan sahabat. Jom sahabat, teman Mak Tok makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, mari kita makan ayam asam ikan dengan ulam-ulam. Menu ni sahabat, kalau makan dengan nasi dengan ayam asam ni, ulam-ulam ni, tambah nasi 3 pinggan sahabat. Kalau Mak Tok muda-muda dulu macam tu lah. Sekarang dah berumur ni makan jugalah, tapi taklah sebanyak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak cicah ayam asam ni. Lepas tu kita ambil ikan sahabat. Kita makan. Sedap sahabat. Kita makan bendir. Dia macam-macam ulam boleh makan sahabat. Ulam rebus, apa-apa ulam pun tak apa. Sedap. Sedap sungguh makan nasi dengan macam ni. Menyelerakan. Isi ikan ni, tambah ayam asam sikit. Sedap sahabat, dengan buah terung lagi sedap sahabat. Buah terung ni manis. Sedap lah. Makan dengan buah terung ni. Kita ambil kuah ni sikit, kita letak kat sini. Lepas tu kita ambil isi ikan, kita letak kat sini. Lepas tu kita ambil nasi makan. Sedapnya. Orang kampung macam ni lah sahabat makan dia. Tapi menyederakan, boleh 3 pinggan boleh habis ni. Puas hati masak macam ni. Buat ayam asam ikan lengat Mak Tok ni dengan ulam ni, sahabat boleh makan nasi 3 pinggan sahabat. Sahabat lajak makan nasi. Yang mana tak selera-selera makan nasi tu, yang demam-demam tu, buat macam ni. Menyelerakan. Boleh makan nasi sampai 3 pinggan. Sahabat suka dengan video Mak Tok ni, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Dan kita jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Assalamualaikum.